Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin membangkitkan beberapa isu. Pertamanya saya ingin mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri mengenai apakah itu statistik mengenai ekspor dan import hasil lautan dari negara kita dan lebih khususnya daripada Sarawak. Apakah angka ekspor hasil lautan dari Sarawak dan khususnya dari Tanjung Manis, kerana pada tahun 2007 Tanjung Manis itu integrated deep sea fishing port yang telah mula beroperasi dan kerajaan telah belanja lebih kurang 300 juta untuk membina deep sea port ini, dan ia dijangka akan menambahkan itu hasil lautan daripada Sarawak dengan 3 kali ganda sehingga 100,000 tan hasil lautan pada tahun 2010. Nah, saya ingin tahu sama ada itu projection telah disampaikan oleh industri lautan. Dan isu keduanya adalah berkenaan dengan deep sea fishing. Deep sea fishing kebelakangan di 2-3 tahun lalu kita kedengaran menteri mengatakan bahawa itu nelayan sea, itu fishing boat sea class yang dimiliki oleh pihak asing, bukan pihak orang tempatan, orang Malaysia, yang membuat transshipment of hasil lautan tanpa pendaftaran dengan agensi kerajaan kita. Dan oleh sebab itu negara kita kehilangan lebih kurang 1 bilion hasil lautan. Dan sama ada itu masalah ini telah ditangani atau sama ada masalah ini telah bertambah buruk, teruk lagi. Dan di Sarawak juga ada saya biasa selalu terima itu aduan bahawa itu lesson deep sea fishing telah disewa kepada itu pemegang itu lesson deep sea fishing license, sewakan license itu kepada foreign vessel, itu boat nelayan yang dimiliki oleh pihak asing. Dan tetapi kebelakangan ini itu foreign vessel pun telah berdaftar di itu registry kita. Oleh itu mereka telah dijadikan kapal nelayan tempatan, tapi sebenarnya mereka dioperasikan oleh nelayan asing, dan pemegang lesen itu hanya mereka ambil sewaan 5,000 satu bulan daripada pemilik vessel ini. Adakah kementerian ada buat siasatan atas aduan-aduan tersebut? Dan saya pun diberitahu bahawa ada di kalangan yang berhormat di parlimen ini juga memiliki lesen
deep sea fishing yang sewa kepada itu pemilik vessel asing yang telah didaftarkan di negara kita untuk this is to use the loophole of the law. Adakah siasatan telah diambil dan apakah hasil siasatan daripada aduan-aduan ini yang saya ingin tahu, kerana ia telah memudaratkan itu industrial perikanan kita, negara kita, dan sehingga kan tadi apa yang berhormat dari balik pulau kata nelayan-nelayan tempatan mendapati bahawa hasil lautan semakin hari semakin kurang. Nah, ini juga yang telah dialami oleh nelayan-nelayan di Sarawak juga. Dan isu ketiganya adalah mengenai bot A dan B di Sarawak. Ia adalah satu polisi kerajaan bahawa untuk nelayan-nelayan bot A dan B, mereka tidak dibenarkan untuk mengupai pembantu nelayan asing. Keadaan di Sarawak adalah ramai pemilih itu bot A dan B. Mereka cuba nak cari pembantu tempatan, tetapi gagal kerana orang tempatan tak sudi untuk menjadi pembantu nelayan. Mereka buat iklan dalam surat khabar tempatan pun tak ada orang nak interview atau cuba untuk menjadi itu pembantu nelayan. Nah, oleh sebab itu mereka adalah amat sukar dan susah untuk mereka cari pembantu nelayan. Mereka terpaksa untuk mengupai pembantu nelayan asing. Tetapi oleh kerana itu regulation yang tidak membenarkan mereka untuk mengupai pembantu nelayan asing, ia amat mensusahkan mereka untuk cari rezeki. Oleh itu saya ingin yang berhormat Menteri bolehkah memberi pertimbangan atas golongan nelayan A dan B itu. Mereka saya telah beberapa kali tulis tolong mereka tulis kepada LKIM supaya kelonggaran polisi ini dibuat dan diberi kepada mereka supaya mereka dapat terus mencari rezeki dari dalam laut. Tanpa pembantu nelayan tidak impossible untuk mereka untuk pergi ke laut untuk menangkap ikan. Ini adalah ketiga-tiga itu isu yang saya ingin bangkit. Terima kasih.